Cantik kan? Cantiknya. Suka tak? No. Tak suka langsung. You. Suka. Cantik ni. Bukan senang tau nak jumpa orang berbakat macam awak. Awak pun berbakat juga, tapi bakat awak lebih kepada manage business. Sebab tu lah kita serasi perfect couple. Tak. Maksud saya perfect couple bukan macam yang macam cinta tu, tapi ni perfect couple yang macam Business partner. betul, business partner. Jadi saya boleh handle bahagian kreatif, awak boleh handle bahagian management. Itulah biasalah orang tak biasa speaking ni. Cuba-cuba nak speaking macam ni kan. Ya. Okey, dah habis minum? Letak tepi. Cik letak cawan tu. Oh, bahaya awak ni. Siapalah yang tak nak berjaya kan, Ayah? Kan saya dah cakap daripada awal dah. Si Aslan tu budaknya simple je. Dia tak nak hidup yang pelik-pelik ni. Tapi batik dia tu unik. Dia tu boleh pergi jauh tau. Dia risaukan mak dia tu. Yelah, tahulah. Cuba dia fikir. Kalaulah bisnes dia tu dah grow, dah boleh buat profit banyak kan? Bukankah dia boleh hire pembantu sepenuh masa jaga mak dia? Betul tak tu? Pergilah pitch kat dia macam tu. Nak, simpan ni dekat aunty. Dia terus lah. Awak nak tak? Ni, banyaknya. Ni rasuah lah ni kan? Mana ada tak baik cakap rasuah. Mak saya tu tak boleh makan coklat tahu tak? Ya, sikit je pun. Kita kalau datang rumah orang, kenalah bawa hadiah. Luna, kan saya cakap saya tak nak. Aslan, awak kata apa? Mak awak keutamaan kan? Ingat tak? Ya. Okey. Jom kita pasang niat, kita buat semua ni untuk mak awak tu. Untuk kesenangan awak jaga mak awak. Okey? Tapi nanti siapa nak jaga mak saya kalau saya sibuk dengan kedai? Ayah saya ada. Tu rumah dekat sebelah je. Alah Aslan, bukannya lama 3 bulan je. Nanti kan bila bisnes awak dah grow, dah boleh buat duit dah semua, tak apa awak delegate kerja awak dekat saya.